Assalamualaikum, saya baru saja selesai menukar Grab kereta AB kepada AH. Jadi apa yang korang perlukan untuk menukarnya? Korang perlukan satu borang JPJ, korang pergi ke JPJ ambil satu borang, tanya je kat kaunter tu. Yang kedua adalah salinan IC dan yang ketiga adalah EVP. Itu saja, 3 sahaja untuk menukar AB kepada AH. Korang bolehlah print awal-awal, print IC terus dengan EVP. EVP tu korang screenshot je, SS dekat situ. Korang print lah kat kedai ke mana-mana kan. Korang bawa je 2 borang tu ke JBJ. Nanti sampai JBJ korang ambil satu lagi borang untuk penukaran AB kepada AH tu. Korang tanya kat kaunter, dia orang akan sediakan lah. Biasanya dia orang akan tahulah yang mana satu kan. Lepas tu korang isi. Lepas tu korang isi je maklumat pasal kereta, nombor chassis, yang tu korang ni lah, ambil gambar ke dulu kan. Korang nak isi dulu pakai tangan apa semua. Nak lagi guna pen borang pasal kereta lagi. Yang tu je lah. Nombor pendaftaran kereta, benda-benda yang kereta punya maklumat. Itu saja. Okey, siapa yang belum buat penukaran, korang boleh buat penukaran sekarang dan selamat bertukar.